Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kelas kita ataupun pembelajaran kita untuk slot yang ketiga iaitu kelas komputer ataupun kita akan belajar mengenai format untuk skrip bahasa Arab. Okay, skrip ni bila kita akan gunakan iaitu pada assessment kita yang ketiga. Seperti mana yang saya telah maklumkan sebelum ini, untuk PAS bahasa Arab ataupun kod TAC ni, kamu perlu melalui tiga assessment, iaitu assessment yang pertama iaitu ujian mendengar merangkumi 30 markah, ujian bertulis merangkumi 30 markah juga, dan role play ataupun lakonan peranan merangkumi 40 markah. Yang mana 40 markah ni kamu dalam role play tu kamu perlu sediakan skrip lakonan. Skrip lakonan tu kamu perlu tulis ataupun type di dalam komputer masing-masing lah. Itu antara kerja yang perlu kamu lakukan. Mungkin kita nampak ringan, tapi ikutkan itu markah tu sebenarnya boleh kata sangat membantu kamu sekiranya markah kamu ketika listening test ataupun written test teruk. Jadi kamu boleh coverkan markah tu dekat role play ni. Tapi role play ni bukan sekadar semata-mata kamu perlu hafal bentang kat depan, kamu perlu tulis dulu skrip role play tu sehabis baik, sebab skrip role play ada 10 markah. 10, yang mana 10 markah tu markah berkumpulan. Jadi bila kamu perlu sediakan format, perlu sediakan skrip role play, kamu perlu ikut format yang Ustazah Abidah Akilah minta. Mungkin kalau kamu pernah belajar dengan siapa yang dah belajar TAC 151 ke atas, contoh 151, TAC 501 ataupun dah belajar sekarang ni ketika kini kamu TAC 452, bermakna kamu dah pernah belajar TAC sebelum ni dengan ustazah ataupun lecturer-lecturer lain, itu format gaya mereka. Tapi once kamu masuk kelas ustazah minta kamu ikut skrip role play, ikut format Ustazah Abidah Akilah. Mungkin tak jauh beza daripada ustazah-ustazah atau lecturer lain. Tapi apa yang ustazah minta, itulah yang kamu perlu sediakan. Okay? Jadi perlunya untuk minggu yang pertama ni ustazah ajar kamu cara nak buat skrip role play. Okay? Jadi kat sini hari ni kita akan belajar mengenai macam mana nak bina skrip role play. Okay. Tahukah anda cara nak keluarkan huruf Arab dari control panel? Reti tak? Okay, misal kata kamu tak pernah langsung buat tulisan Arab menggunakan keyboard Arab, Ustazah akan ajar cara dia. Contohnya kamu pergi dekat laptop masing-masing, buka Word, jadi macam mana kamu nak tukarkan, macam nak tulis Arab, tulisan Arab. Kalau kita bahasa Melayu, kita boleh tulis bahasa Melayu macam biasa je lah kan. Kita tulis A, B, C, D, E, F, G. Macam tu, macam biasa kan. Tapi macam mana nak tulis Arab? Pertama sekali, kamu kena masukkan sistem tulisan Arab tu ke dalam laptop masing-masing. Macam mana nak masukkan sistem tulisan Arab tu dalam laptop masing-masing? Kalau boleh, kamu kena, dia tak sama tau semua laptop. Jadi, kamu buka kat setting laptop masing-masing, kamu hanya perlu aktifkan ataupun install je tulisan Arab tu dalam laptop masing-masing. Kamu pergi dekat setting, pergi dekat keyboard. Jadi kalau laptop masing-masing tu saya tak pasti keyboard kamu kat mana. Kalau laptop Ustazah, dia ada dekat time and language. Pergi dekat language. Sorry, pergi dekat typing ke language language. Kemudian kamu add a language ni. Add a language ni, kamu cari bahasa Arab. Jadi biasanya kita gunakan Arab, sama ada Arab
Yang paling formal tu biasanya sama ada Arab, satu tulis Arab apa Saudi Arabia lah. Saudi Arabia boleh. Ataupun kalau tak ada Saudi Arabia, guna Arab yang lain pun boleh. Tapi yang lebih utamanya kamu utamakan Saudi Arabia. Ataupun Egypt pun boleh lah. Tapi Saza sarankan kamu kalau ada Saudi Arabia, utamakan Saudi Arabia. Saudi Arabia ni dia yang standard punya lah. Okay? Bila kamu dah add a language, kamu pergi dekat Word kamu ni. Biasanya dia, kalau kat laptop Saza, dia ada keluar kat sini. ENG, nampak? Nampak tak ENG bawah ni? Kamu tekan ENG, kamu tekan tulisan yang Ain ni, Arabic ni. Tekan. Bila tekan, automatik dia keluar. Kamu tekan kat sini, dia akan tulisan Arab, Pak. Tapi macam mana nak tahu huruf Sin kat mana, huruf Ya kat mana? Yang tu kamu perlu ada stiker lah. Kena tahulah setiap A ni mewakili apa. Shin. S mewakili Sa. D mewakili Ya. Kena ingat sebenarnya. Kalau siapa yang dah mahir dengan keyboard Arab tu, dia boleh ingat lah. Just setakat ni Ustazah sebab dah belajar daripada degree kan. Ustazah dah hafal dah semua ni. Dia punya A mewakili apa, S mewakili apa, dia punya simbol-simbol tu. Kalau kita tak biasa, macam mana? Kalau tak biasa, kamu boleh juga gunakan um, kamu boleh keluarkan keyboard dekat kita punya laptop ni. Iaitu, tengok nombor dua ni, on screen keyboard. Kamu boleh keluarkan on screen keyboard untuk tulis tulisan Arab yang lebih mudah lah. Tengok ya macam mana. Pergi dekat setting, pergi dekat kamu punya search bawah ni. Kamu pergi dekat setting. Kat setting ni kamu type je on screen, sorry. On screen keyboard. Ni. Kamu tekan on screen keyboard. Kamu daripada benda tu off, kita tak nampak kat kita punya display komputer kan. Bila kamu tekan on, dia akan keluar. Nampak? Sekarang ni masih tulisan Melayu. Sebab apa? Sebab kita punya bahasa yang kita pilih tu ENG. Nampak? ENG kan? Jadi kamu daripada ENG kamu tukar kepada AIN. Saudi Arabia. Tekan. Nampak? Automatik dia tukar pada bahasa yang kita pilih. Kalau dekat kamu ni laptop tu ada bahasa Korea ke Jepun, dia akan ikut tukar lah. Keyboard ni akan ikut tukar juga. Jadi kat sinilah kamu boleh pilih tulisan-tulisan Arab yang kamu nak buat. Contoh kita buka balik semula kat Word tadi. Contoh kamu nak tulis apa? Kata ba kan? Kamu tulis kaf. Tekan kaf tu. Tekan ta. Tekan ba. Nampak? Tapi ni tak ada baris, betul tak? Macam mana nak tulis baris? Setiap kali kamu tekan kaf, kamu letak baris. Jelang ni kamu tulis kaf tu, kamu terus iringi dia punya baris. Macam mana nak tekan baris? Tekan shift. Kamu cari baris. Nampak ni ada simbol-simbol baris ni. Ni simbol baris atas. Ni simbol tanwin 2 baris atas. Ni simbol depan, doma. Ni tanwin depan, baris bawah, baris double bawah, baris mati. Contoh, kita tulis kaf ni baris atas. Kita letak, tekan shift, tekan baris atas. Nampak tak? Nampak tak ada baris kat kaf ni? Okay. Kemudian kita tulis ta pula. Sebelah kaf tu kita tak ta, letak baris bawah pula. Letak baris bawah macam mana? Tekan shift balik, tekan baris bawah. Okay. Kemudian kita letak huruf bar pula. Letak baris apa? Depan pula. Tekan shift, tekan depan. Nampak? Senang tak? Boleh. Itu kalau kita gunakan on screen keyboard. Siapa yang tak nak tulis, tak nak pakai on screen keyboard pun boleh. Contohnya, kamu nak terus type dekat kamu punya keyboard. Tekan K mewakili kaf. Sorry. Mana? Titik 2 ni mewakili kaf.
Kemudian tekan shift, tekan Q, jadi baris atas. Tekan huruf J, akan jadi huruf ta. Tekan shift, tekan A, baris bawah. F mewakili bar, nak letak baris bar, tekan shift, tekan E. Nampak? Okey, boleh kelas? Itu cara kita nak keluarkan tulisan Arab dalam Word ataupun dari keyboard kita lah. Okey, saya dah ajar cara keluarkan huruf on screen keyboard. Kemudian transliterasi. Kalau transliterasi ni contohnya perkataan katabah tadi kan. Dalam skrip kamu tu kamu nak tulis katabah ni. Ni sebenarnya perkataan dia katabah. Ataupun saya kasih perkataan lain yang susah sikit lah At-talib. At-talib ni bermakna at ya, saya tukar lagi. At-talib. At-talib ni bermaksud pelajar lelaki. Untuk skrip nanti, skrip role play tu nanti, saya sarankan pelajar-pelajar Muslim tulis tulisan Arab dan terjemahan. Kamu kena buat. Okay, contoh, dalam satu kumpulan tu ada pelajar ataupun satu kumpulan role play kamu nanti tu, contoh tiga orang kan, dia kan maksimum 4 orang kan. Contoh 4 orang lah. Empat orang ni semua Muslim. Ustazah kasih kamu tulis tulisan Arab dan Melayu saja, terjemahan Melayu saja terus. Contoh At-Talib, kamu tulis Ana Talib, saya seorang pelajar lelaki. Ana Talib. Dalam skrip tu mungkin si Muhammad sedang cakap, Ana Talib, saya seorang pelajar lelaki. Maka dalam skrip nanti kamu perlu tulis tulisan Arab ni satu, Ana Talib, dan beserta terjemahan dia. Terjemahan Ana Talib apa dia? Saya seorang lelaki. Saya seorang pelajar lelaki. Cukup tulisan Arab dan terjemahan Melayu saja. Tapi kalau dalam kumpulan kamu tu ada pelajar Muslim beserta pelajar non-Muslim, kena ada 3 tulisan. Iaitu pertama tulisan Arab, yang kedua dia punya transliterasi, iaitu transliterasi ni adalah uh, terjemahan bagi sebutan ni. Dia bukan terjemahan Melayu, tapi dia punya bacaan sebutan bagi ana. Contoh ana, kita sebut ana kan. Kalau yang non-Muslim mungkin dia tak reti nak sebut alif baris atas ni apa dia, nun alif baris atas ni apa dia. Jadi perlukan transliterasi tu, iaitu cara sebut ana. Cara sebut ana, tukarkan kepada Rumi. Sebutan dia bukan terjemahan Melayu. Ana dia akan jadi A-N-A. Ana. Jadi transliterasi ni wajib. Ana. Ana Talib. Kalau transliterasi ikut format jenis UiTM punya transliterasi Arab, At-Talib tu dia akan jadi At-To-A-L-I-B. At-Talib. Tak silap salah lah. Tapi kadang-kala contoh macam At-Talib ni, kamu kena tengok, kita salah bagi contoh Contoh, sekejap. Contoh dalam buku. At-Talib, kamu kena ikut betul-betul transliterasi yang ada dalam buku. Contoh kalau At-Talib tu, dia ada simbol dekat A. Terjemahan, setiap buku biasanya mesti ada ajaran transliterasi yang dia ajar. Nampak ni? Biasa awal-awal muka surat akan ada cara dia ajar terjemahan bunyi alif macam mana. Alif ni sebutan lah alif, ba, ta. Nampak? Ta mesti gunakan T. Kalau sa, dia akan jadi TH. THA, sa. Kho, nampak dia ada KHA. KH tu mesti ada underline. Pun kamu kena buat macam tu. Kemudian kalau huruf-huruf tu bertemu dengan alif wawyah, huruf mati. Ni semua dia punya
transliterasi dia nampak ni. Zor, ketika transliterasi dia akan jadi Z underline. Ren ada GH underline. Kemudian apabila huruf-huruf tu bertemu dengan huruf vowel, sama ada baris depan, baris atas ataupun baris bawah, dia akan jadi UAI. Baris depan akan jadi U, baris atas jadi A, baris bawah akan jadi I. Kalau long vowel pula, contohnya bertemu dengan alif mati, A tu dia akan jadi simbol. Macam ni. Jadi kamu kena letak simbol dia. Kalau bertemu dengan waw mati, kena jadi U, ada simbol atas pun kamu kena buat macam tu. Ya, kena ada simbol I ke atas. Kat mana yang kamu akan jumpa ni? Kamu akan jumpa dekat transliterasi. Contohnya atolib tadi kan. Ni atolib. To, maksudnya to tu mesti T. Nampak tak? T yang ada baris bawah. A ada simbol atas. Kenapa A ni simbol atas? Sebab to ni ada alif mati. Alif yang tak ada baris. Tak ada baris. Maka alif yang tak ada baris ni, bila kita tukar pada transliterasi, dia akan jadi A simbol atas. Nampak? Kat mana lagi kita nampak A simbol atas sini? Wilayah. Sebabkan selepas lam ni ada alif yang mati, maka A tu perlu kita uh, letakkan simbol atas A. Tu kalau bertemu dengan alif mati. Kalau bertemu dengan ya mati, yang tak ada baris, setakat yang tak nampak lagi kan. Tapi kamu perlu ikutlah transliterasi yang sebenarnya yang seperti mana dalam buku. Okey. Jadi tadi tolib tadi tu kita tahu dah to ketika transliterasi to ni kita perlu tukar kepada T yang ada underline. Jadi kamu kena buat T underline. Nampak tak? Tak nampak sebab dia ada garisan merah ni. Tapi kalau kamu tengok betul-betul sebenarnya dia adalah saudara letak underline kat bawah T ni. Kemudian A ni disebabkan A ni ada alif mati ni. A ni perlulah kamu letak sebagai simbol. Kat mana simbol kita nak jumpa? Kamu kat dalam word tu, kamu tekan insert, tekan simbol. Ni simbol. Tekan more simbol. Bila kamu tekan more simbol, kamu akan cari A yang ada simbol. Carilah A yang ada simbol kat sini. Ni A. Macam-macam jenis A simbol kan? Tapi kamu ikut A simbol yang baris atas. Ustazah malah nak cari, jadi Ustazah terus tekan yang Ustazah pernah tekan Ni A simbol ni. Insert. So, A yang kamu kat sini, dia akan jadi A simbol. Contoh kalau lam tu selepas lam ada ya Contoh selepas lam ada ya mati. Kalau selepas lam ada ya mati, I ni automatik dia akan kena jadi I simbol. Jadi kamu tekan dekat I tu, kamu tekan insert, cari I simbol. Sama juga I simbol yang ada garis kecil tu. Tukarkan. Maka akan jadi tolib macam ni. Ni contoh je Ustazah sebenarnya ikut tolib ni salah lah kan. Ni Ustazah bagi contoh je Macam Ana ni kan. Ana ni kan ada alif mati kan. Sepatutnya A yang kat sini kena A simbol juga. Maka akan jadi macam ni. Okay kelas? Kemudian Microsoft Word. Ni saya dah masukkan semua dalam Microsoft. Kita pergi pada seterusnya. Format script. Cara keluarkan huruf Arab dari control panel saya dah ajar. Di search box kat laptop masing-masing, type add language. Ni sama tadi lah. Dekat setting tu add language dulu. Klik butang add a language. Cari dan pilih Arabic Saudi Arabia. Klik next. Okay. Pilih bahasa Arab. Apabila bahasa Arab sudah wujud bersama. Ni yang EN tu tadi. Dekat kita di bawah ni tadi ada EN kan. Kamu boleh tekan EN kepada Ain. Ataupun kalau kamu nak laju, kamu boleh dekat kamu punya keyboard ni, kamu boleh tekan control. Kalau Ustazah lah, Ustazah punya, kamu kena Ustazah boleh tekan window, tekan spacebar. Dia akan tukar, nampak?
Tu cara shortcut Jadi kat masing-masing kamu punya apa laptop masing-masing tu kamu boleh tengok sini apa keyboard layout ni dia suruh tekan simbol Windows, tekan spacebar, maka kita boleh tukar bahasa secara automatik. Contoh Windows spacebar. Nampak? So kita payah tekan setiap kali kita tukar bahasa tu kita tak perlu nak tekan bawah ni. Tapi itu cara orang yang pro lah kan. Kalau misal kata kamu tak biasa, kamu tekan je bawah ni yang EN ni tukar kepada ni. Okay. Seterusnya, pastikan ia tertera Ain Arabik. Maka maka dia akan tukarlah pertulisan Arab. On screen keyboard macam tadi saya cakap tu lah. Cara dia pergi dekat search tu, cari on screen keyboard, tekan kamu on kan on screen keyboard tu daripada off, jadikan on. Kemudian dah dapat tulisan dah keluar keyboard Arabic keyboard tu, kamu boleh cuba tulis tulisan Arab. Macam mana nak tukar nak keluarkan baris? Nampak macam mana untuk type huruf Arab beserta baris, tekan shift, tekan baris. Baris tu kamu kena tahulah simbol-simbol dekat mana. Sama ada dekat, dia tersorok dekat Q, W, E, A, S, D dengan X. Kalau tak siap Ustazah, cuba-cubalah Boleh juga kamu refer dekat on-screen keyboard tu. Kalau dah ada on-screen keyboard tu, kamu tekan je shift, tekan baris, tekan shift, tekan baris. Kemudian font tradisional Arabic untuk tambah ruangan antara dua huruf shift dengan J. Yang ni contoh yang ni. Yang akhir sekali ni, biasanya nanti untuk ketika kamu nak tulis skrip, tulisan Arab tu kat dalam skrip, biasanya lah kita akan minta pelajar uh, ikut font. Kalau tulisan Arab, semua tulisan Arab pastikan gunakan font traditional Arabic. Ini yang standard punya. Soalnya tak nak kamu semua gunakan yang satu skrip ni ada gunakan Arab jenis Tahoma, ada yang jenis guna Arab Times New Roman, ada yang Arab jenis guna Arab lain-lain. Tak nak. Untuk skrip format Ustazah Abidah Akilah, kamu kena gunakan tulisan Arab ni pastikan guna uh, traditional Arabic. Kamu cari search ke atas ni. Kamu highlightkan tulisan Arab ni. Kamu search traditional Arabic. Tekan. Jadi pastikan semua guna tulisan Arab ini. Tapi apa yang dimaksudkan dengan yang perkataan yang terakhir ni, yang font tradisional Arabic untuk tambah ruang antara dua huruf, tekan shift dengan J, yang tu biasanya lah setiap kali kamu tulis, biasanya kalau tulis alif lam kemudian ada mim. Kalau sebabkan tulisan tradisional Arabic yang kat dalam skrip tu nanti, kamu kena gunakan tradisional Arabic size 18 saja tau. Bila 18, dia kecil kan? Bila kecil, kamu tengok Contoh kita tulis alif, lam, kemudian ada perkataan huruf mim. Mim, contoh kita tulis al-muallimah. Muallim. Guru lelaki. Nampak tak? Mim ni, dia punya baris, sepatutnya mim ni baris depan. Tapi baris dia tu terjatuh kat bawah. Baris depan tu terjatuh bawah. Sebab apa? Sebab ruang tu kecil. Sebab dalam skrip tu nanti kita minta kamu jenis font 18 saja. Bila 18 dia agak kecil. Bila kecil, kita perlukan space. Macam mana kita nak spacekan dia? Selepas alif lam, selepas alif, kamu tekan garis tu dekat selepas alif, tekan selepas lam, tekan shift lama-lama, hold, kemudian tekan huruf J. Nampak? Dia jadi, mim tu punya baris naik balik atas. Jadi, kalau kamu nak adakan space dekat mana-mana tulisan Arab ni, kamu tekan pergi selepas huruf tu, tekan shift lama-lama, tekan J.
Contoh selepas I ni kamu nak jauhkan sikit I dengan lam kan nampak macam sempit contohnya. Tekan shift lama-lama, tekan J. Sorry. Tekan shift lama, tekan J. Maka kita boleh panjang-panjangkan. Kita sediakan ruang. Itu yang kita nak ajar lah. Kemudian, selesai kat situ. Transliterasi ni tadi macam yang Saza ajar tu lah. Contohnya alif waw yang mati ni kena letak simbol A bersimbol, U bersimbol, I bersimbol. Untuk huruf bergaris bawah, highlight huruf tersebut dan klik U underline seperti biasa. Ini contohnya huruf Shim. Bila ditransliterasikan dia akan jadi Sin, S-H-A. Jadi kamu kena underline kan je lah. Tekan shift, tekan control, tekan U kan. Maka ada underline macam biasalah. Huruf H pun ada underline. Tak Umar Buta kena ada TT. Kalau kamu nampak dalam buku nanti ada nampak TT underline ni, sebenarnya huruf ni adalah huruf Tak Umar Buta. Bila Tak Umar Buta, dia akan huruf dia akan bunyi. Walaupun kamu nampak TT kan, tapi TT ni kamu tak boleh jadikan bunyi dia T biasa macam kita sebut. Contohnya kita nak sebut Talibah. Contohnya dalam buku contohnya Min Dodah. Kata Min Dodah ni kita kalau kamu buat transliterasi ni, kamu akan sebut min dadat, min dadat kan. Tapi kita salah. Cara sebutan min dadat salah. Sebab apa? Sebab TT ni sebenarnya bunyi dia bukan T lagi dah. Tapi bila dia TT, dia akan jadi H. Min dodah. Dal ni, dal ada line ni sebenarnya hurufnya do. Dia akan jadi min dodah. Contohnya ni, miknasah. Kenapa miknasah bukan miknasat? Sebab T ni bukan satu. Tapi kalau ada T satu, dia akan jadi miknasat. Tapi kalau ada T underline, maksudnya dia bunyi dia ha. Miknasah. Kurrasah. Talibah. Nampak? Okay, nanti kita akan belajar lebih detail lah. Seterusnya, Microsoft jenis font dan saiz. Untuk skrip bahasa Arab, pastikan semua tulisan Melayu ataupun transliterasi yang rumi itu pastikan guna Times New Roman, font jenis Times New Roman, saiz. Tulisan Melayu, pastikan guna Times New Roman, saiz 12. Semua tulisan Melayu. Sama ada tulisan rumi, semua tulisan rumi sama Melayu ke English ke, kalau kamu terjemah English, pastikan guna font tu mesti Times New Roman, saiz 12. Semua tulisan Melayu atau tulisan rumi dalam skrip nanti, gunakan font jenis Times New Roman, saiz 12. Semua tulisan Arab dekat dalam skrip kamu nanti, pastikan guna font jenis Traditional Arabic, saiz 18. Sekarang ni boleh saya sebut kan? Tolong guna font Traditional Arabic, saiz 18. Tulisan Arab, bahasa Melayu, Times New Roman, saiz 12. Percayalah, akhir semester nanti ketika nak buat skrip OPA sebenar, ramai lupa part ni. Siapa yang lupa part ni, Ustazah akan tolak markah. Tak salah tolak berapa satu markah ke dua ke, tapi saya akan tolak markah format. Kesilapan format. Ada markahnya lah. Jadi kalau siapa tak ikut font ataupun size ni, saya akan tolak markah. Apabila hendak tulis tulisan Arab, klik right to left text direction. Contoh, apakah itu right to left text direction ni? Contohnya nanti kat dalam apa? Dalam skrip kamu tu nanti, okay, kat dalam kamu punya skrip kamu tu nanti, kamu pastikan kamu semua tulisan Arab ni, kamu pastikan dia berada dalam format keadaan text right. Sekejap, saya lupa. Pastikan dia ada dekat right to left text direction.
Semua tulisan Arab right to left text direction. Contohnya macam mana? Kamu tekan klik, kamu highlight tulisan Arab ni. Kat sini kalau Ustazah punya ni dah siap ada dah, nampak tak? Right to left text direction. Tekan. Tekan simbol ni. Nampak? Tak nampak macam ada perubahan kan? Tapi sebenarnya dia punya format tu dah berubah. Sebab kita dudukkan dia dalam keadaan kedudukan yang betul, tulisan kanan ke kiri. Sebab Arab kan, tulisan Arab kan kanan ke kiri. Jadi sebab tu kena gunakan uh, right to left text direction. Apa yang terjadi kalau kamu tak tekan right to left text direction? Bila kamu tak tekan right to left text direction, mungkin kat laptop kamu nampak okey. Bila kamu dah save, kamu nak hantar kamu punya kerja dekat Ustazah, sampai kat Ustazah dia akan tonggang terbalik. Okey? Tulisan Ana Tolib ni dia akan jadi, kemungkinan akan jadi Ana ni duduk dekat sebelah sini. Tolib Ana. Jadi Ustazah tak nak macam ni. Okey? Pastikan kamu tekan setiap kali nak tulis tulisan Arab tu, sama ada sebelum ataupun selepas, kamu pastikan tulisan Arab ni berada dalam right to left text direction. Manakala semua tulisan Melayu ni kamu buatkan, pastikan dia berada dalam format, nampak? Dia dah tertukar kan, left to right, right to left kan. Kamu tekan pastikan dia left to right pula. Sebab tulisan Melayu apa? Mula daripada kiri ke kanan. Pastikan Macam mana kalau misal kata simbol right to left ataupun left to right yang tak ada dekat dalam kamu punya words. Kamu boleh tekan kat file. Tekan file. Jom. Option, customize ribbon, all commands right to left. Okay. Sorry. Pergi balik kat Word. Kalau misal kata simbol ni tak ada dekat kamu punya words, tekan file, tekan option, tekan customize ribbon, pergi dekat all commands, kemudian kamu cari right to left text direction. Pergi ke huruf R, right to left text. Mana right to left? RS. RI. Ni. Kamu tekan right to left text direction. Kamu add dekat sebelah ni. Ustazah punya memang dah ada kan? Jadi kamu add dekat sini, dia akan masuk dekat kita punya main tab dekat yang ada dekat dalam words kita. Ustazah tak nak tekan lah sebab sama dah ada. Kamu tekan add, nanti dia akan masuk kat sini, kamu tekan OK. Okay? Maka secara automatik dia akan keluar dekat sini. Faham? Jangan lupa bab ni. Biasanya benda ni akan jadi bila kamu nak hantar semula kat Ustazah, tulisan kamu tu akan jadi tonggang terbalik. Ni kat sini Ustazah ajar cara dia. Cara keluarkan butang right to left to text direction tu macam mana. Dekat file, option, customer ribbon, all commands. Kemudian kamu add right to left text direction dan left to right text direction. Add. So pilih dan ikutlah nak letak kat mana pun. Okay. Maka dia akan ada dekat new tab korang lah. Okay, yang ni ketika pemutaran skrip nanti, bila kamu dah siap kamu punya skrip, kamu akan hantar Ustazah akan buat pembetulan macam ni. Ustazah akan highlightkan mana yang salah, betulkan mana yang salah. Dan Ustazah minta kamu betulkan balik. Kemudian bila kamu dah betulkan, buat correction semua, kamu hantar semula dekat Ustazah. Itu adalah final skrip lah, final skrip yang kamu akan hantar ke Ustazah. Okay, contoh skrip lengkap. Ustazah akan tunjuk kamu contoh skrip lengkap. Okay, ini contoh skrip lengkap yang perlu kamu sediakan ke Ustazah. Ini adalah homework kamu. Okay, homework kamu yang kedua, selain daripada yang Ustazah minta kat slot yang pertama tu buat quizzes, slot yang ketiga ni, kamu perlu sediakan template
contoh template script role play yang lengkap. Okey, nampak ni. Macam mana nak buat ni? Nanti, contoh kamu sekarang berada di belajar TAC 501. Kamu perlukan background warna apa? Saya akan maklumkan kemudian. TAC 501 contohnya lah kena background biru. Maka kamu kena buat background biru macam ni. Okey? Macam mana nak buat background biru? Kita cuba buatlah Nanti saya akan ajar lah. Tapi yang pertama pastikan dekat page depan pasti kamu ikut macam ni. Kena ada background warna, kena ada logo, kena ada yang ni, kena ada Hayatuna ni, yang bot merah ni, yang besar yang bot besar ni. Yang ni dia punya tajuk. Kena ada tajuk. Kemudian dekat page depan juga kamu perlu sediakan details mengenai madah. Madah tu adalah subjek. Subjek apa? Al-Lughatul Arabiyah. Kod apa? TAC 501 ke, TAC 401 ke, 4512 ke. Kemudian kena letak kuliah. Kuliah iaitu kuliah bermakna fakulti. Letaklah fakulti apa? Contohnya kamu fakulti apa? Fakulti Pendidikan. Itu dah salah tarbiyah. Kemudian kena ada majmuah. Majmuah ni kamu punya kelas. Kelas apa? AM apa? AM ke SR 4, 2, 3, 4 berapa ke B. Letak kat sini. Faslul Dirasi ni kamu punya semester terkini. Contohnya Oktober tahun 2014 sehingga Februari 2015. Betul. Nampak tak? Ni pun tulisan ni ada yang tak selaraskan. Pastikan dia selaras. Contohnya ini sebab apa tak selaras? Saya kata tulisan Arab pastikan guna Times New Roman size 12. Nampak ni 24. So kamu selaraskan. Mesti 18 kan? Selaraskan. Tapi kalau page depan ni saya tak kisah sangat. Kalau nak besar sikit. Tapi kena selaraskanlah, selarikan dengan size tulisan Arab yang ada dekat page depan ni. Jangan tonggang terbalik. Yang satu kecil, yang satu besar. Okay, itu page yang depan. Page yang kedua, kena ada A'dha'ul Majmu'ah. A'dha'ul Majmu'ah ni, iaitu anggota kumpulan. Pastikan anggota kumpulan tu kena ada gambar. So, untuk homework ni, kamu letak gambar awak. Letak gambar awak sendiri. Contoh gambar apa? Ni saja pakai letak je lah Kamu insert lah gambar kat sini Letak je lah gambar apa-apa. Letak gambar awak. Pastikan kat gambar tu ada bawah tu disertakan dengan details iaitu nama, matric number dengan gambar. Gambar tadilah. Kemudian page yang ketiga kena ada mukaddimah. Makna mukaddimah iaitu pendahuluan. Kamu tak payah tulis dulu pendahuluan ni. Kamu sekadar letak je tajuk. Mukaddimah iaitu pendahuluan. Kemudian selepas page yang kedua dah ada. Page ketiga tu pertama tadi ada ke depan. Anggota kumpulan. Mukaddimah. Page yang keempat kamu buat contoh je. Contoh tajuk. Mesti kena ada masyhadul awal. Apakah itu masyhadul awal? Dan masyhadul awal iaitu babak yang pertama. Kamu sediakan kosong ni tak apa. Al-masyhadul awal kosongkan. Ni terjemahan kan. Transliterasi kena ada. Terjemahan pun kena ada. Babak pertama. So sini kamu kosongkan je dulu tak apa. Ni untuk yang homework ni Kosongkan. Ini contoh. Kena ada tablet Tablet pula. Mesti kena ada table. Mesti kena ada jadual. Tak boleh tak ada jadual. Sebab Ustazah tengok sebelum ni saya tak boleh tahu ada yang buat tak ada ada yang buat tak ada jadual. Kena ada jadual. Contohnya tadi babak pertama ni, babak kedua contohnya babak kedua apa dia? Contohnya film maktabah. Film maktabah ni di perpustakaan ni situasi Situasi
Situasi dekat dalam setiap skrip sekurang-kurangnya minimum mesti kena ada 3. Jadi kamu sediakan tempat kosong tu, ni kita nak buat template kan. Kamu sediakan babak pertama, babak kedua dan ketiga. Nampak tak? Apa yang salah kat sini? Format tulisan Melayu tak seperti mana Ustazah minta. Jadi kamu kena betulkan. Tekan Times New Roman, saiz berapa Ustazah minta? Kalau Rumi, saiz 12. So, kamu edit situ. Arab ni betul tak? Guna Times Traditional Arabic, saiz 18. Betul. So, kalau kat tajuk ni kamu nak bagi jelas sikit, kamu buatkanlah, tak ada masalah. Ni kamu kosongkan je. Kemudian, sediakan juga template untuk babak yang ketiga. Babak yang ketiga ni, tak payah letak situasi dulu. Tak apa, sebab kita nak buat template je kan. Semua yang babak-babak ni adalah situasi kat mana berlakunya kamu punya conversation tu. Dapat tulisan Melayu dia tak selaras dengan format seperti saya minta. Jadi kamu tukarkan Times Roman saiz 12. Ingat siapa tak tukarkan ikut seperti saya minta, tolak markah. Ni guna Times. Saya dah kenal font yang Times Arabic ke ataupun tak ke. Jadi kalau saya nampak tak je, saya terus tolak markah. Kemudian selepas daripada kamu punya dah letak skrip masing-masing tu dalam dialog masing-masing dekat uh, dalam kotak ataupun table tu tadi, seterusnya kena ada penutup. Sebab bila ada pendahuluan mesti ada penutup. Okey, kena ada penutup. Kemudian dan yang terakhir mesti kena ada borang akuan penyerahan skrip. Yang ni kamu boleh edit dah. Edit, masukkan. Kalau sini kamu tak payah untuk homework ni kamu tak payah buat ni dulu pun tak apa. Asalkan ada tajuk. Tajuk dia kat situ. Kamu buat macam ni je, tajuk je. Tajuk, borang akuan penyerahan skrip. Macam ni pun boleh. Janji kamu, Ustazah nak kamu semua sediakan satu template skrip masing-masing. Sebabnya, boleh kata bila kerja ni kerja kumpulan, ada pelajar yang daripada belajar level 1 sampai level 3 tak pernah buat langsung tulis ataupun buat format skrip ni. Sebab apa? Semua dia serahkan kat kawan dia. Jadi untuk berlaku adil, Ustazah nak kamu semua sediakan template skrip bahasa Arab masing-masing. Lakonan role play, skrip role play bahasa Arab masing-masing. Okay? Boleh kelas? Ustazah macam mana nak buat nak letakkan background belakang ni? Ustazah pun biasanya saya tak berhenti sangat. Adik pelajar dia pandai nak nak letak background warna-warna belakang tu. Kalau Ustazah hanya insert shape ni je. Kamu insert shape sini, kamu buka luas ke sini, kamu tarik je satu page ni. Cuma kadang-kadang dia akan lari sikit tau bila kamu nak hantar Ustazah. Tak apalah, asalkan ada warna background tu. Bila dah macam ni, kamu send to back. Send to back, maka dia hantar ke belakang. Nampak? Tapi mana pula logo tu tadi? Logo ni tadi kamu pula send to... tak boleh. Tak boleh pula dia ke depan benda ni. Behind text pun boleh. Asalkan adalah. Asal kamu letak betul-betul benda ni dekat belakang. So, ikutlah warna apa yang saya akan maklumkan nanti. Contohnya saya kata TAC 401 warna contohnya warna pink. Kamu cari warna pink. Tambahkan. Jadi warna pink. Contohnya TAC 452 warna merah. Bukan warna merah. Okay. Yang ni kalau siapa pandai cari apa? Cari logo yang jenis transparent tu kan lagi cantik lah. Ikut kreativiti masing-masing. Asalkan logo tu ada. Jadi kamu cuba buat macam ni. Boleh? Boleh kelas? Nanti Ustazah akan kasih contoh PDF.
untuk skrip ni nanti kamu cuba buat masing-masing punya. Okay? Lagi apa lagi ada? Contoh skrip lengkap. Ni homework kamu. Sediakan template skrip lengkap dan submit di UFuture. So, Zah akan maklumkan balik submit kat mana. Sama ada di UFuture ataupun Google Classroom ataupun tengoklah macam mana nanti ya. Baik, sampai di sini saja kita punya kelas komputer ataupun format untuk skrip role play bahasa Arab. Hazaf Fakot Mini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.